Sayang sobat adik kakak, bayar terus dekat kita tu. Dak raya dah kita ni. Kena macam cepat bayar tu. Kalau kita cukup syarat 3 syarat ni, kita wajib bayar terus. Nombor 1, syarat dia ialah kita Islam. Nombor 2, syaratnya ialah kita ada lebih keperluan atau pemakanan kita untuk kita dan untuk tanggungan kita pada malam raya dan hari raya. Okey, nombor 3. Nombor 3 ialah kita hidup pada sebahagian Ramadan dan sebahagian Syawal sekurang-kurangnya. Jadi wajib untuk kita keluarkan zakat fitrah dah. Okey, jangan tak bayar. Lepas tu selagi nak pesan. Nak pesan lagi. Kalau kita nak bayar zakat terus, jangan tunggu pagi raya. Sepanjang Ramadan, bermula 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, sunat dah kita untuk kita bayar terus. Jangan tunggu pagi raya baru nak bayar, walaupun boleh. Sebab pagi tu email sibuk dengan takbir raya, dengan nak bayar rayanya. Jadi kita nak bayar zakat masa tu memanglah mengganggu masa tu email dan juga orang lain nak takbir raya. Jadi kena buat sesawawa sebelum pagi raya dah. Siapa dia nak beli tisu karton untuk kegunaan raya? Okey, boleh tekan ikon ni dah. Jimat.